Ini tutup terus. Kalau korang boleh lihat, kurang ajar. Mana semangat kita sebagai rakyat Malaysia? Kalau dia sebagai rakyat Malaysia, tak kira lah owner kepada syarikat ni ke, kan, dan termasuk editor ni perlu diambil tindakan tegas. Sebab perkara ni bukan sekali dua, isu ni bukan sekali dua. Kita dah wawarkan sebelum-sebelum ni dengan beberapa agensi kerajaan bahawa perlu diambil satu tindakan yang tegas sebab perkara ini menyalahi. terima kasih kat bawah kayangan. Kalau ikut undang-undang pun, mengikut Seksyen 504 Kanun Kesesahan, mengaitkan dengan niat hendak memecah, harus ada tindakan. Keamanan. Korang tengok sendiri, geng. Korang nilaikan sendiri. Tunjuk yang dah adjust pun korang nilaikan sendiri. Yang dah adjust pun Korang nilaikan sendiri. Maaf, tak nampak. Ini adalah